dah buka penutup masuk peti 1 ke 2 bulan punya pengambilan. Guys, dapat tak? Dapat tak? Tak nak cakap banyak lah. Penat lah. Penat. Cakap banyak tu kita Nazwan ni overclaim. Nazwan ni over. Bukan. Guys, betul. Korang realize tak? Kita tak payah cakap benda jauh. Kadang-kadang circle kita, bila apa-apa terjadi, baru diorang kelang kabut. Diorang tak ada fikir nak ada effort sekarang nak buat. Tak ada. Dia kena bila ada masalah, kelang kabut keyboard, baru dia nak fikir. Nak fikir kelang kabut, nak cantikkan diri lah, baru nak fikir glowing lah, baru nak bagi letupkan, baru nak makeover. Kenapa? Jangan bagi peluang. Faham? Why kita nak bagi peluang? Jangan nak accept cantik, cik abang happy, pinggan macam anak dara walaupun kita anak meremut-remut. It's okay. Yang penting day by day, kulit makin anjal, cantik, bersemangat. Kita ni cantik terletak, tak ada blotek-blotek, tak ada kembung-kembung. Makanlah nasi pagi siang malam pun tak ada botek-botek, tak ada uncit-uncit. Ni segar je badan, tak ada rasa sakit. Ni orang kata rasa lemau, lesu, berat. Kenapa berat? Badan lesu, rasa tak bertenaga, letih. Badan dah cukup tidur. Kenapa? Banyak angin masuk. Keluarnya tak ada. Cukup dah tidur, tak pergi orang kata exercise pun, tapi badan ni letih memanjang, sakit memanjang, berat memanjang. Cuba korang amalkan. Okay, tak nak overclaim guys. Korang pergi baca. Jangan dengar satu perkataan Ina pun. Ina ni hanya minta korang cakap sikit je, 5-10% je. The rest korang pergi baca puas-puas. Yakin beli, tak yakin skip. Saya ada last 100 bottle, beli habis-habis. Okay, next korang kena tunggu hari Isnin batch baru. Okay, hari Isnin kita buat batch baru. Okay, last 5 bottle. Tukar cakap buat payment. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, habis dah guys. Okay, tak nak cakap banyak. Siapa dekat dalam ni ada PCOS, fibroid, thyroid, macam mana darah kolesterol, sakit badan, lesu, tak bertenaga, badan selalu rasa letih, berat, tak ada energi, rasa lemah je, lesu je, berat je. Kadang-kadang cik abang kan, kita bawa balik ni perempuan ni saya cakap, maaf cakap baik penat kerja ataupun penat jaga anak dia ada 2 kan. Cik abang pun penat juga ni, dia bawa balik kerja pegang. Ayah, yang masak apa? Pegang elok je. Penat lah yang penat tu tau. Masak no, jaga anak. Mudi memanjang. Minum air. Yang nak kahwin more than 10, 20 years, 30 years, malah nak melayan. Dah macam tak kuasa, malah tak engkau lah. Minum. InsyaAllah kakak yang daripada jadi singa, kakak yang abang. Macam tu. Abang balik pukul apa bang? Nanti suami akak yang macam, bini aku dia buang tebiat ke? Selalunya macam singa betina. Hari ni tak nak macam tu. Yes, minum hari-hari 30 ke 50 ml. Tak bahaya ke minum hari-hari? Guys, dalam ni bukan hanya ibu kunyit je bahan kita. Kita ada banyak sangat bahan-bahan yang terbaik selain pada ibu kunyit. Kurus kering. Saya bukan kurus kering, saya ada aset dah. Tolong watch out. Saya ada aset watch out. Saya sekarang ni pinggang saya kurus sejengkal pun. Sorry maaf cakap saya tak ada pakai bengkong maaf cakap no bengkong bukan nak tunjuk lah. Okay, dengar ni, jangan campur air, jangan tambah ais. Kenapa nak cairkan dia? Sayang? Jangan. Habis dah. Berapa ramai lagi belum dapat? Komen dulu. Allah, kejap takut tak cukup. Takut tak cukup. Allah Akbar. Boleh panggil tak? Can you please call wake up now? Allah. Okay, pergi. Atika cakap buat payment. Guys, jangan dengar cakap saya. Ibu menyusu, love. Bantu untuk melimpah ruah ucu-ucu. Just make sure baby jangan ada kuning. Kalau baby ada kuning, satu baby kuning baru kuning lagi. Dengar baik-baik. Makeup skincare penting tapi tak cukup. Yes, korang. Aku dah penat lah dulu. Aku dah penat lah mengorak laki aku dulu. Dah kahwin dah